Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Nama saya Hariza bin Hamidun. Di dalam laman web www.h2jbiz.com, kami mengkhususkan seminar, bengkel ataupun personal coaching. Dan kali ini, seminar ini adalah berkaitan dengan bisnes SOHO, small office, home office, atau juga dipanggil home based business, ataupun perniagaan yang berasaskan hanya dari rumah. Di dalam pengalaman saya selama hampir 10 tahun di dalam bisnes SOHO ini, saya telah menjadi pendapatan walaupun hanya bekerja sambilan. Pada waktu itu saya masih lagi bekerja. Dan untuk seminar kali ini, saya akan mencurahkan segala ilmu saya dan juga segala pengalaman saya, juga info-info yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, saya mengharapkan anda tidak melakukan kesilapan untuk melakukan bisnes, kerana bisnes SOHO ini adalah satu bisnes yang sangat menjimatkan kos, sangat menyeronokkan, kerana ia berada di dalam rumah. Anda tak perlulah untuk sewa pejabat dan lain-lain lagi. Modal, tak payahlah nak perlukan modal yang besar-besar. Untuk kebiasaannya, home based business hanya memerlukan modal yang kecil saja. Saya akan menerangkan dalam seminar saya ini daripada A hingga Z, bagaimana apa yang dibenarkan, apa yang tidak dibenarkan untuk mengusahakan bisnes ini. SOHO adalah teramat banyak. Jadi kita jumpa di seminar akan datang. Jumpa saya di sana. Bye.